Okey, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni aku nak beritahu berita gembira lah pada korang. Aku baru belajar dan baru mencipta lah satu sistem untuk memudahkan peniaga-peniaga. Ini khas untuk peniaga-peniaga. Ini khas untuk peniaga-peniaga. Tengok, ini adalah web yang telah aku buat. Benda simple aja. Benda simple, orang akan masuk melalui QR code. Masuk aja web aku ni. Bila masuk aja, adalah sedikit kata-kata untuk menarik perhatian pelanggan. Sertai kelab VIP contoh. Okey, tebus diskaun RM RM5. Benda ni aku buat untuk menyimpan data maklumat semua pelanggan-pelanggan kita. Yang mana datang dekat kedai kita akan bagikan diskaun lah untuk menarik dia. Isikan form ni. Form ni aku buat very simple. Nama panggilan dia dengan nombor WhatsApp dia. Senang. Senang. Jadi bila dia pergi dekat sini, aku akan ciptakan untuk korang satu QR. Nampak? QR code ni, dia orang pakai handphone, scan aja QR ni, terus dia akan pergi dekat link web yang aku buat. Contoh yang aku buat untuk kedai aku ni lah. Ni dia. Benda simple, tak sampai 20 second dah siap. Dapat potong RM5 diskaun. Mesti dia orang seronok kan? Dia seronok, kita seronok. Sebab apa? Sebab kita dapat data pelanggan. Kita dapat data dia. Okey, contoh. Sertai dia pun klik kat sini, sertai kelab VIP. Benda ni kat bawah je pun. Nama panggilan dia contoh. Pura. Pura. Okey. Nombor WhatsApp dia, aku letak je lah 0185236562. Contoh. Okey. Hantar dan tebus. Stamp dia pun tekan. Nampak tak dia kata apa? Berjaya, terima kasih Pura, pendaftaran berjaya direkodkan. Okey. Ni dia kena tunjuk dekat kaunter masa dia nak buat bayaran. Maknanya bila berjaya, kita akan bagi dia diskaun RM5. Terpulang pada korang nak kasih RM1 ke, RM10 ke kan. Itu terpulang kat orang. Nanti aku akan buatkan. Okey. Bila dia dah buat aja ni, automatik. Automatik. Kau tengok. Automatik. Kat tebus ni. Nampak tak? Ni. Dia dah auto set. Aku tak usik tadi tau. Terus pergi kat sini. Dia dah auto set dah. Nampak? Tadi siapa nama? Pura kan? Nombor telefon 018 tu dia. Dia dah auto set. Auto save dekat Google Sheet. Dia dah auto set. Jadi cerita dia, benda ni aku buat very simple. 2 perkara aja dia orang perlu buat. Dan kemudian kita dah dapat data pelanggan. So lepas tu apa yang perlu korang buat? Pergi dekat Google Sheet ni, aku akan sharekan lah. Siapa yang ambil sistem ni, aku akan sharekan link Google Sheet ni. Google Sheet. Korang boleh copy, boleh copy nombor telefon dan nama semua ni. Ambil savekan dekat WhatsApp. Ambil savekan dekat WhatsApp. Bila save dekat WhatsApp dengan nama panggilan dia apa semua ke, buat satu grup broadcast. Cipta satu grup WhatsApp broadcast nama dia. Kita masukkanlah nama-nama yang telah kita ambil ni, pelanggan-pelanggan kita ni kan. Savekan, masukkan dalam broadcast tu. Masukkan dekat broadcast. Lepas tu, jika ada apa-apa promosi ataupun nak bagi tahu customer-customer kita tu, contoh kita dah pindah ke kan,
dah pindah kedai, just mention aja dekat broadcast tu, kami sudah berpindah di Duyung, beralamat di sekian, kemudian hantar. Automatik kalau ada 1,000 orang kau punya customer dekat broadcast tu, dia akan dapat message kau melalui WhatsApp benda yang sama, apa yang kau hantar. Faham tak? Ataupun kau orang rasa kau orang nak buat promosi, hari ni nasi goreng RM5 pukul 5 hingga pukul 7, hantar dekat broadcast tu, dia orang akan tahu. Faham tak? Ini marketing yang amat mudah, yang amat senang, tak payah nak tunggu dekat TikTok nak FYP ke apa ke. Kita dah ada pelanggan kita sendiri, database kita dah ada. Faham tak? Database kita dah ada kat sini. Contoh ada 1,000 pelanggan kita dah boleh tengok dah. Setiap kali dia orang isi QR code tu, dia orang dah isi kat sini. Maklumat ni semua kita dah dapat. Dia orang cuma pergi dekat QR code aja. Senang aja, dekat kaunter. Kat kaunter kau suruh dia scan QR ni, scan me ni. Jadi dia orang isikan. Bila dia scan je, terus dia akan pergi dekat web ni lah. Terus dia akan pergi dekat web ni. Senang kan? Very senang, geng. Nama, panggilan dengan nombor WhatsApp sahaja. Tak sampai 15 second hantar. Dah dapat RM5 potong. Terpulang kat korang, nak potong RM1, nak potong RM10. Tengok kedai lagi kan. Ataupun nak tetapkan. Macam aku tetapkan RM5 potong kalau makan RM30 ke atas. Macam tu. Atas RM30 boleh sertai kelab VIP. Dapat potong RM5. Dia dapat potongan, kita dapat data dia. Senang tak guys? Kalau korang berminat, korang boleh hubungi aku cepat-cepat. Aku pun nak ambil masa juga nak buatkan korang punya web ni. Dia akan link terus lah. Dia akan link terus dengan QR code sahaja. Dengan menggunakan QR code sahaja, pelanggan kita akan terus link ke website kita. Buat benda yang paling mudah. 2 perkara je. Senang kan? Korang kalau berminat, boleh PM aku jual dengan harga RM50 sahaja. 6 bulan geng, aku kasih engkau orang pakai sistem ni 6 bulan. Kalau berminat untuk setahun, renew lagi RM50 lepas tarikh tempoh tamat tu. Setahun. Kalau nak bayar setahun sekali, RM100 lah. Jadi dalam masa setahun kau orang dapat kumpul maklumat customer kau orang. Memang mudah geng benda ni. Aku tak tidur malam sampai ke subuh geng, memikirkan macam mana nak buat sesimpel-simpelnya, dan inilah hasilnya. Dan aku kongsikan dengan korang untuk mendapat sama-sama manfaat geng. Sama-sama manfaat. Okey? Apa-apa PM cepat-cepat geng. PM cepat-cepat. Assalamualaikum.